sembahyang tak Ustaz? Hamba kata dah apa? Bapa tak sembahyang lagi, kena mandi lah. Kalau dah sembahyang sebab ada darah, dah tak ada darah, kena wajib kena sembahyang lah. Rekah gitu lah. Rekah gitu lah hak yang hamba jawab dan hak yang ditanya. Sebenarnya hak yang lebih tepat panjang lagi lah, sebab kita nak kerja masa. Lepas tu dia kata orang kampung dia lagi dah cukup 40 hari lepas daripada beranak, lagi tu dia dak mandi. Dia kata orang kampung dia lagi dah cukup 40 hari, lagi tu dak mandi. Hamba kata takut orang puang demo seorang aja buat kerja gitu. Dia kata dok, orang kampung dia gitu belaka. Kata dok kena. Tu cara dok kena. Sekarang ni kita kena ingat, nifah ni benda nifah. Nifah ni benda nifah, darah. Nifah darah. Dia kalau tak ada darah dia nak pergi nifah. Tak ada nifah dia tunggu benda 40 hari. Tu adalah satu kesilapan. Kampung tu 40 hari. Ada kampung sebelah ni pula. Kalau tadi kampung Malah Tujuh ni dekat-dekat. Hamba ada jemputan di di Allah Rabbi, di Istana Syarqiyah di Cendering hamba ada buat dia jemput untuk membentang berkenaan dengan fik darah wanita. Baik, di balai raya dia lah, untuk staf-staf istana, seluruh staf istana turun belaka, seluruh staf istana Terengganu turun belaka. Lepas tu secara betulan boleh bincang panjang lebar berkenaan dengan darah wanita ni. Ada salah seorang daripada staf istana, dia kata molek kebetulan dia MPKK juga, dia AJK masjid. Dia kata nak pergi masjid kampung dia. Ni cerita lama dah, setahun ataupun 2 tahun lepas gitu lebih kurang. Lepas tu dia bawa hamba pergi kampung dia. Hamba cerita bab ni, masa tu kita lain dah. Lepas tu dia pun tanya soalan sama. Soalan sama dengan orang tadi cerita tanya. Cuma bezanya hak nu 40 hari, hak kampung dia 45 hari. Tambah pula 5 hari. Puang kampung dia lagi dah cukup 45 hari lepas daripada bersalin. Walaupun darah berhenti sebelum daripada tu, tetap dia dak mandi wajib, tetap dia dak sembahyang. Cukup 45 hari baru sembahyang. Itu adalah salah. Dia belajar mana pun tak tahu. Itu adalah salah, meninggal sembahyang dengan sengaja lagu tu. Jadi kalau punca daripada tidak tahu kerana dak belajar, itu jelas salah, sebab benda tu fardu ain. Benda fardu ain pun tak tahu lagi ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya darah nifah berhenti, darah haid berhenti, tidak perlu tunggu tempoh tertentu, terus mandi dan sembahyang. Baik, kalau sekiranya ada sebelum daripada ni, bertunggu dulu lagi dah cukup 40 hari walaupun darah berhenti sebelum daripada 40 hari, maka dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Yang kelima, last sekali, wiladah.